GISB Holdings Kelang terus berkembang dengan pembukaan cawangan terkini Galeri Ikhwan. Ikhwan Travel Sydney semakin dikenali di bumi Australia. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum, bersama saya Ridwan Ismail dan saya Jabir Salim dalam Buletin Ikhwan. Berita sepenuhnya. Bandar Ikhwan Kelang yang sedang diwibawakan dan dipersiapkan untuk memberi sebanyak-banyak hikmat kepada masyarakat, kini semakin dimeriahkan dengan terbangunnya sebuah lagi permis baru, iaitu Galeri Ikhwan. Mengambil keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tanggal 4 Jun 2019 bersamaan 29 Ramadan 1440 Hijrah, satu majlis perasmian telah diadakan di Bandar Ikhwan Kelang. Majlis perasmian ini telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil bin Yassin, Ahli Lembaga Penasihat GISB Holdings. Majlis dimulakan dengan menandatangani plak perasmian dan pemotongan ribbon sebagai tanda perasmian cawangan terkini Galeri Ikhwan. Turut hadir dalam majlis ini ialah Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azri bin Yunus dan Yang Berbahagia Tuan Abdul Rahman Said. Premis ini yang dahulunya adalah GH Corner telah diubah suai dalam tempoh 6 bulan untuk dipersiapkan menjadi sebuah galeri. Galeri Ikhwan ini turut menempatkan bengkel jahitan di bahagian belakangnya, yang mana lokasi asal bengkel ini adalah di tingkat 2 bangunan yang telah beroperasi selama 2 tahun 5 bulan. Alhamdulillah, di atas keberkatan, bengkel ini telah berpindah ke premis yang telah mendapat imej baru sebagai Galeri Ikhwan, sekaligus menjadikan premis di Bandar Ikhwan Kelang bertambah. Galeri Ikhwan mengeluarkan pakaian Muslim dan Muslimah yang terdiri daripada koleksi pakaian kanak-kanak seperti kemeja dan kurta capal yang bermula dari saiz bayi hingga ke umur 12 tahun, manakala pakaian kanak-kanak perempuan pula iaitu jubah, blaus pasang dan tudung. Galeri Ikhwan Kelang juga mengeluarkan pakaian dewasa lelaki dan wanita. Antaranya adalah jubah, kemeja dan blaus wanita yang menempati syariat Islam. Semoga dengan pembukaan premis baru ini akan menambahkan lagi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat agar lahirlah peribadi agung yang sangat memberi manfaat kepada sesama manusia. GISB Holdings Perak 2 terus melebarkan sayapnya dengan pembukaan sebuah lagi permis baru, iaitu Bakery Ikhwan yang beroperasi di Cameron Highlands. Bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan, premis telah memulakan operasinya dengan produk pertamanya, iaitu donut filling. Sementara menunggu pembukaan secara rasmi perniagaan serta majlis perasmian premis tersebut, para staf mengambil peluang untuk menjual dan mempromosikan donat filling itu di tapak bazar Ramadan yang berdekatan, iaitu di Bazar Tanah Rata, Berincang dan Tapah. Alhamdulillah, atas keberkatan, produk tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari masyarakat setempat. Dalam fasa persiapan akhir, premis tersebut telah dilengkapkan dengan beberapa peralatan baru seperti mixer pengadun, cooling tray 18 tingkat, 2 meja steel dan oven gas. Pada 21 hari bulan Mei baru-baru ini, Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid selaku pengarah bagi GISB Zon Perak 2 telah berkunjung ke Cameron Highlands sekaligus melawat premis tersebut. Pelbagai nasihat serta panduan telah diberikan oleh beliau untuk premis baru ini boleh beroperasi sebaiknya. Yang Berbahagia Tuan Hasnan kemudiannya turut melawat projek-projek GISB yang sedia ada di Cameron Highlands, iaitu Ikhwan Delights dan juga projek Homestay Ikhwan di Puncak Arabella. Bersama Yang Berbahagia Tuan Hasnan, para staf GISB Holdings di Cameron Highlands ini terus dipandu dan diberi tunjuk ajar oleh Yang Berbahagia Tuan Hasnan untuk menyempurnakan lagi projek-projek sedia ada di Cameron Highlands ini hingga Islam terus dilihat indah dan berwibawa serta mampu menaungi masyarakat. pada 24 Ramadan 1440 Hijrah bersamaan 29 Mei 2019 telah berlangsungnya majlis meraikan dan penyampaian sumbangan kepada 70 orang asnaf bertempat di Rumah Amal Limpahan Kasih, Puchong, Selangor. Tujuan majlis diadakan adalah untuk meraikan asnaf-asnaf sekitar Puchong dalam meringankan beban mereka dalam membuat persiapan Syawal. Ia juga adalah untuk menyahut hasrat pengarah zon Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil bin Yassin dalam menjadi sebaik-baik manusia, iaitu manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Majlis yang berlangsung ini adalah hasil kerjasama antara Pertubuhan Kebajikan Lambaian Kasih dan syarikat GISB Holdings. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Zaki Muhammad
Timbalan Pengarah Zon yang mewakili yang berbahagia, Tuan Fadil Yassin. Majlis tersebut bermula pada jam 9 pagi dan berakhir pada jam 12.30 tengah hari. Atas usaha ini diharapkan agar lahirlah peribadi agung yang bukan sahaja mahu memastikan keselamatan masyarakat di dunia, bahkan mahu memastikan mereka juga selamat di akhirat dengan menanamkan benih iman di hati mereka. Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes terus menjadi destinasi pilihan dari pelbagai golongan masyarakat untuk memahami dan menghayati sistem hidup Islam yang dijalankan di sini. Kita ikuti laporan yang disediakan. Antara tetamu yang hadir ialah Koperasi Masjid Al-Falah USJ 9 Subang pada 22 Mei yang lalu. Rombongan mereka yang diketuai oleh Tuan Haji Jaafar, Setiausaha Koperasi Al-Falah. Mereka bertujuan hadir ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes kerana hendak mencari pembekal produk Ikhwan yang akan dipasarkan di Koperasi Masjid Al-Falah yang akan dibuka tidak lama lagi, seperti barangan basah dan lain-lain. Menurut Haji Jaafar, kami mahu mencontohi lahir dan batin seperti yang GISB Holdings lakukan. Hajah Tuminah juga menyatakan hasrat hendak membuat usaha sama dalam peruncitan, pelancongan dan umrah. Menurut Haji Jaafar lagi bersyukur kerana dapat hadir di GISB Holdings selain mendapatkan penerangan dari yang berbahagia Tuan Johari Murad sebagai mewakili pengerusi eksekutif yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Moga-moga silaturahim dan kerjasama ini dapat berterusan. Masya Allah, Masya Allah. Saya rasa macam, kenapa saya ni rasa kecil sangat? Kenapa saya rasa ni terlalu mundur sangat? Kenapa saya rasa macam ketinggalan sangat? Sebab bila saya masuk je, saya tengok macam-macam ada dekat dalam pusat ni. Semua yang orang perlu ada dekat dalam satu center ni. Jadi saya rasa, ya Allah, lepas ni saya nak cari ilmu dan betul-betul nak belajar macam mana cara you all boleh kembangkan dengan begini besar. Seterusnya pada 27 hari bulan 5 2019 yang lalu, yang berbahagia Tuan Haji Rosli Kusim, pengurusi Risda bersama beberapa pegawainya di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Ia adalah lawatan kerja pertama pengurusi tersebut ke sini setelah beberapa delegasi Risda sebelum ini hadir. Pada kali ini dalam rangka pertemuan bersama Yang Hormat Datuk Oman Hakim Fotan, CEO GISB Holdings, turut diiringi oleh yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid. Rombongan seramai 7 orang itu telah mengadakan perbincangan di Pejabat Pentadbiran Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Yang berbahagia Tuan Haji Rosli menyatakan pernah dengar tentang GISB tetapi tidak pernah terfikir ianya sebesar ini. Tahniah kepada kepimpinan dan pengurusan GISB Holdings. Menurut yang berbahagia Tuan Haji Rosli lagi, beliau menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan GISB Holdings dalam membantu para pekebun kecil meningkatkan pendapatan dengan menceburi bidang keusahawanan. Secara dasarnya, Yang Hormat Datuk Oman Hakim Foten menyambut hasrat dari pihak Risda tersebut dengan dimulai membuat program Bini Insan. Perbincangan diakhiri dengan pertukaran cenderahati antara pihak Risda dan juga GISB Holdings. Satu rombongan dari Akademi Darul Syahadah Bacok Kelantan pada 30 Mei yang lalu, seramai 48 orang telah hadir ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes diketuai oleh Haji Zainul Anwar Abdullah selaku CEO ADS. Turut disertai Ustaz Hanif selaku mudir dan para ustaz dan ustazah. Menurut Haji Zainul, akademi ini baru 3 tahun didirikan, cuba untuk membuat sistem pembelajaran pondok moden selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada para pelajar. Mereka banyak bertanya berkenaan sistem pendidikan GISB Holdings yang dilihat sangat berjaya, terutamanya dalam melahirkan pelapis berwibawa dari kalangan remaja. Salah seorang tenaga pengajar mereka, Ustaz Syaukat Ali dari Kerala, India, paling merasa teruja sepanjang lawatan dan wujudnya bandar Islam di sini. Menurutnya, apa yang dibangunkan oleh GISB Holdings patut ditiru bukan sahaja orang Islam di Malaysia, tapi oleh ummah seluruh dunia. Tahniah kepada Ustaz Ash'ari Muhammad kerana memulakan semua ini. Selain para pemimpin yang meneruskan segala usaha dan citanya, beliau mengalukan pihak GISB Holdings ke Kerala, India untuk membuka cawangan di sana. When I came here, I feel very proud, very happy. This is really excellent. This is really absolutely a very good example for Muslim Ummah. They're supposed to promote this. Yes, when I came to know and when I visited this, many ideas came in my mind. Alhamdulillah, I would like to congratulate, I would like to thank all those who are working, especially the Sheikh, the one who started, who was the backbone, who was the beginner of this.
Ujar Haji Zainul menjadi harapan pihak ADS agar pelajar-pelajar mereka mendapatkan pendedahan di GISB Holdings. Program diakhiri pada jam 12.30 tengah hari dengan sedikit persembahan anak-anak Akademi Darul Syahadah dan seterusnya sesi bertukar cenderahati antara wakil yang berbahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan pihak ADS. Macam produk barangan halal kan, tempat-tempat yang memang tak ada syubhat langsung. Seperti yang berlaku kat sini, baguslah, baiklah untuk orang Islam. Mereka tak perlu nak cari susah-susah tempat lain untuk nak cari makanan. Sekarang ni makanan susah nak cari yang betul-betul halal dan thayyibah. Di salah satu tempat ada kat sini lah, tak ada diragui, dia punya produk ada. Jadi sinilah contoh perkampungan Islam, perkampungan orang mukmin yang perlu dicontohi, perlu diikuti, perlu disambut baik oleh orang Islam. Semuanya berlaku adalah dengan berkat doa dan panduan serta nasihat dari para pemimpin yang bersungguh-sungguh mengusahakan agar sistem ini benar-benar mengikuti garis panduan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Pada 3 dan 4 hari bulan Jun 2019 yang lalu, Ikhwan Mat Seremban 2 telah menyediakan 2 ekor lembu sembelihan dan dilapah sendiri untuk dijual pada pelanggan setia sempurna kedatangan Syawal. Ia juga disebut Hari Mantai yang sinonim dengan masyarakat Negeri Sembilan, iaitu menyediakan daging sembelihan sendiri untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Jualan tersebut dibuat di Ikhwan Mat Seremban 2 yang juga menyediakan jualan barangan kering, sayur, ikan, ayam dan daging mantai sendiri. Para pelanggan yang datang menunjukkan disiplin yang tinggi. Tanpa diminta, mereka yang sendirinya beratur, bertolak ansur dan sabar menunggu giliran seawal jam 6.30 pagi lagi. Antara produk lain yang turut meriah dan mendapat sambutan ialah santan segar Ikhwan Mat Seremban 2 yang terkenal dengan kepekatan dan keasliannya. Dalam memenuhi permintaan yang menggalakkan ini, 2 jenis mesin telah dibeli, iaitu mesin parut dan mesin kupas kelapa dengan nilai RM10,000 Malaysia, hasil pemberian hadiah dari yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil bin Yassin. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil bin Yassin untuk diwibawakan premis ini, satu plan naik taraf telah dibuat dalam bentuk 3D. Kerja naik taraf di tapak pemprosesan santan sedang giat dijalankan yang telah pun bermula sebelum Ramadan yang lepas. Di sebelah tapak proses santan ini pula akan dijadikan Ikhwan Butcher atau tempat jualan daging dan barangan basah. Moga Islam terus diwibawakan dalam menyediakan barangan keperluan halal, suci dan berkat kepada seluruh masyarakat di sini, sekaligus menjadi model perniagaan Islam yang dibangunkan atas dasar takutkan Allah dan rindukan Nabi. Atas hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Saudi Muhammad Idris untuk mengeratkan lagi hubungan sesama masyarakat, pada tanggal 31 Mei 2019, Tim Remaja Pemilu Ummah Temerloh telah melakukan satu operasi Jumaat Berkat, iaitu membersihkan tanah perkuburan Megat Segama Temerloh selama 3 hari berturut-turut. GISB Holdings terus komited dalam memberi hikmat dan bantuan dalam apa jua bentuk terhadap sesama insan untuk menjadi sebaik-baik manusia, iaitu manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Operasi membersihkan tanah perkuburan yang berlaku pada bulan Ramadan itu telah mendapat perhatian daripada masyarakat setempat, iaitu mendapat kerjasama daripada pihak Masjid Seri Semantan Temerloh. Antara kerja-kerja yang dilakukan ialah membersihkan kawasan serta memotong rumput di seluruh kawasan tanah perkuburan. Kerja-kerja pembersihan bermula pada 7 pagi hingga 10 pagi selama 3 hari itu. Salah seorang penduduk kampung berkata kepada wakil RPU yang beliau berhajat ingin memotong rumput pada hari Ahad selepas beliau menziarahi tanah perkuburan pada pagi hari pertama operasi. Namun pada hari tersebut beliau terkejut melihat ianya sudah pun selesai dibersihkan. Rata-rata pengunjung yang datang pada 1 Syawal menziarahi kubur waris mereka berasa teruja dan mengucapkan terima kasih kepada tim RPU Temerloh. Moga-moga dengan berlangsungnya operasi ini, tim RPU Temerloh dapat mengeratkan lagi hubungan dengan masyarakat atas nama Allah dan Rasul. Alhamdulillah, berkat kasih sayang Allah dan Rasulnya, pada tanggal 12 Jun yang lalu, Yang Hormat Datuk Loman Hakim Foten, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings, telah memberikan pengisian kuliah subuh kepada jemaah Masjid Berincang untuk memenuhi permintaan sahabatnya, Imam Zuhari yang merupakan imam di situ. Sebagai anak jati Kemaran Highland, adalah menjadi rutin bagi Yang Hormat Datuk Lokman setiap kali beliau berkelapangan untuk menziarahi kampung halaman untuk bertemu dengan rakan-rakan lamanya selain dari melawat projek-projek GISB Holdings di situ.
Ziarahnya kali ini yang ditemani oleh Yang Berbahagia Mulia Tuan Rizal Rosli mencatatkan sejarah kerana Imam Zuhari mengesahkan undangannya kepada Yang Hormat Datuk setelah banyak kali menyebutkan hasratnya. Peluang tersebut telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Yang Hormat Datuk untuk memberikan pengisian tentang takwa, peranan sembahyang yang membina peribadi agung, tentang sembahyang boleh menjadikan umat Islam semakin proaktif dan membina hati manusia. Selain itu, Yang Hormat Datuk turut mengambil peluang menceritakan tentang projek-projek GISB Holdings kepada para jemaah masjid. Di kesempatan yang sama, Yang Hormat Datuk juga telah direzekikan bertemu dengan kenalan ayahnya yang berbangsa Cina berumur 87 tahun yang menyaksikan perkembangan beliau sejak kecil lagi. Semoga pengisian berkat Yang Hormat Datuk ini menjadi titik tolak positif yang akan menyadarkan masyarakat Islam di Malaysia untuk bersama-sama membela dan memperjuangkan Islam atas nama Allah dan Rasul dengan mengambil contoh model-model sistem yang dibangunkan oleh GISB untuk mempamerkan Islam yang syumul kepada seluruh masyarakat dunia. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Thailand. Assalamualaikum, Sawadikha. Bersama saya Helma Zainab berdiri di dalam Buletin Ikhwan Thailand. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, GISBH Chiang Mai semakin diterima oleh masyarakat yang mana mereka berdatangan untuk mempelajari hal-hal agama Islam. Kita ikuti laporan selanjutnya. Ahli Jawatan Kuasa Masjid Changklan telah meminta tim remaja pembela ummah atau RPU daripada GISB Chiang Mai untuk membantu menyusun meja dan melayan tetamu VIP yang hadir ketika majlis berbuka puasa. Pada bulan Ramadan tahun yang lalu, AJK Masjid Changklan pernah mencadangkan untuk meminta pihak GISB memulakan bacaan Bilal solat tarawih mengikut cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana terdapat beberapa orang ahli masjid yang tidak bersetuju memandangkan tidak pernah dibuat oleh mana-mana masjid di Chiang Mai. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, pada Ramadan tahun ini, AJK Masjid merasa sangat yakin dan sangat berharap dengan remaja GSP setelah melihat sendiri kebolehan dan amalan Islam yang diterapkan. Maka berkumandanglah bacaan Bilal solat tarawih mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suasana solat tarawih menjadi sangat meriah, lebih-lebih lagi bila mana ahli-ahli jemaah turut mengikut bacaan. Pada pagi Syawal pula, Imam Ahmad, iaitu Imam Masjid Changklan, telah meminta tim GSP Chiang Mai bagi memeriahkan pagi dengan takbir raya kerana tiada yang berani untuk membacanya atas sebab takut salah. Apabila salah baca akan dikriti oleh beberapa orang yang suka membuat masalah. Setibanya sahaja tim GSP ke masjid, terus diserahkan pembesar suara kepada GSP hingga selesai. Para jemaah yang hadir ramai yang mengatakan takbir raya tahun ini adalah yang paling meriah. Semoga kami terus dapat menjadi sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, sehingga dapat membuka hati-hati masyarakat di sini merasa indah dan meriahnya Ramadan dan Syawal yang mulia ini. Alhamdulillah, pada 7 Jun 2019 yang lalu, Ketua Bahagian Agama Islam di Pejabat Telekomunikasi Thailand telah menjemput wakil GISB Bangkok bagi membaca khutbah Jumaat di surau pejabat ini. Di Pejabat Telekomunikasi ini juga terdapat sebuah Dewan Parlimen sementara bagi kerajaan Thailand yang baharu setelah pilihan raya Thailand baru-baru ini, sementara bangunan baharu belum disiapkan. Pada masa itu, terdapat sebuah pertemuan wakil-wakil rakyat beragama Islam di sini. Apabila tiba waktu solat Jumaat, wakil RPU iaitu Encik Ash'ari telah membaca khutbah Jumaat di sebuah surau yang disediakan untuk staf yang beragama Islam di sini dengan jemaah seramai hampir 200 orang. Terdapat ramai antara yang hadir sangat mengenali GISB Bangkok kerana selalu menjamu selera di Live and Restaurant atau LCR. Mereka mengatakan sangat terhibur dengan makanan di LCR kerana bukan sahaja dapat makan tetapi dapat mendengar ilmu-ilmu Islam dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam atau wakilnya dan berkongsi pula dengan kenalan-kenalan mereka. Mereka sangat teruja dengan ilmu yang disampaikan kerana sangat senang untuk diamalkan berbanding daripada kuliah-kuliah lain di luar. Ketua Bahagian Agama Islam berkata,
ingin menjemput lagi JSB ke tempatnya untuk berkongsi lagi ilmu-ilmu kepada kenalan-kenalan beliau. Semoga Islam terus dipandang mulia dan tinggi oleh semua. Dewan Ikhwan di Phuket yang dahulunya adalah merupakan bilik yang pernah dikhidmatkan untuk Yang Berbahagia Ustaz Haji Asy'ari Muhammad selaku pengasas JSB Holdings Sdn Bhd, kini semakin diwibawakan dengan mengubah siling bilik yang lebih kemas, menarik dan berwibawa. Selain kekemasan pada siling, turut ditambah sebuah bilik untuk PA system. Bilik ini adalah untuk digunakan sebagai tempat kawalan audio dan juga kawalan video yang dipancarkan menggunakan projektor. Penaik tarafan ini bersesuaian dengan perkembangan JSB Holdings masa kini yang ingin melima bintangkan semua premis di semua tempat. Ianya juga sesuai dengan tetamu-tetamu yang semakin berdatangan dari pelbagai lapisan dari kalangan VVIP, tentera hinggalah orang-orang kenamaan dan korporat. Tenaga utama kerja-kerja penaik tarafan ini adalah dari Remaja Pembela Ummah atau RPU Phuket yang sangat bertungkus lumus dalam menyiapkan dewan ini. Semoga dewan ini menambahkan kewibawaan Islam yang diperjuangkan oleh JSB Holdings khususnya di Phuket ini dengan keberkatan. Sekian berita dari Buletin Ikhwan Talent. Kita kembali ke studio utama. Kita beralih ke berita antarabangsa. Kemeriahan sambutan Aidilfitri pastinya dirasai oleh umat Islam di seluruh dunia. Pada 1 Syawal 1440 Hijrah yang lalu, Remaja Pembela Ummah di Kunming tidak melepaskan peluang untuk merasai suasana Berhari Raya di China. Seawal jam 7.30 pagi, umat Islam telah memenuhi perkarangan Masjid Sun Cheng, salah satu masjid yang tertua di Kunming. Sekitar jam 8.30 pagi, para jemaah mula mengalunkan takbir raya dan berarak di hadapan Masjid Sun Cheng. Setibanya di dalam masjid, program diteruskan dengan membaca Al-Quran bersama, diikuti tazkirah ringkas sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Majlis selesai sekitar jam 9.30 pagi dengan bersalam-salaman sesama jemaah masjid. Seterusnya RPU Kunming direzekikan untuk menziarahi tanah perkuburan umat Islam di Kunming. Majlis rumah terbuka oleh Konsulat Kunming diadakan di Rumah Malaysia. Kehadiran dari rakyat Malaysia yang tinggal di Kunming sangat meriah. Jamuan nasi impit dan rendang menjadi pengubat rindu kepada kampung halaman. Moga-moga dengan meriahnya sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kunming ini, semua yang terlibat dapat mempelajari hikmah berpuasa dan berhari raya. Pada 5 hingga 9 Jun yang lalu, Ikhwan Travel Sydney telah menerima tempahan khidmat ground handling dari keluarga Encik Ahmad Safawi Mukhtar bersama isterinya Puan Aini Abdul Rahman. Puan Aini yang merupakan kakak kepada salah seorang ahli lembaga penasihat GISB Holdings, iaitu Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman. Encik Ahmad Safawi Mukhtar adalah seorang yang berlatar belakang di bidang kejuruteraan elektrik dan bertugas sebagai seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia di Johor. Sepanjang tempoh tersebut, keluarga Encik Ahmad Safawi telah mengambil perkhidmatan yang telah diuruskan oleh Ikhwan Travel Sydney dengan pakej-pakej lawatan yang telah dipersetujui oleh mereka dengan tempat-tempat di sekitar bandar Sydney seperti Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, Paddy's Market, Blue Mountain, Fatherdale Wildlife dan juga termasuk lawatan penuh 1 hari ke ladang milik GISB Holdings iaitu ladang berkat Dato' Ibu yang terletak di Wayung Creek, Central Coast, sekitar 100 km dari bandar Sydney. Pihak Ikhwan Travel Sydney telah berpeluang untuk bekerjasama dengan pihak Cafe Nur Muhammad Sydney untuk perkhidmatan makan tengah hari dan makan malam untuk sebahagian besar tempoh tersebut. Sepanjang tempoh itu juga pihak Ikhwan Travel Sydney telah berpeluang untuk berkongsikan tentang perkembangan-perkembangan syarikat GISB Holdings di seluruh dunia, termasuk di Australia sendiri. Tetamu yang bersama dengan pihak Ikhwan Travel Sydney pada kali ini sudah amat mengenali tentang GISB Holdings, khususnya kakak kepada Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman, iaitu Puan Aini yang sering menceritakan tentang Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman dan juga pengalaman-pengalaman beliau yang sudah pun ke banyak tempat-tempat GISB Holdings di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi apabila beliau berpeluang menziarahi ladang berkat Dato' Ibu, yang mana Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman sendiri yang terlibat langsung dalam pembinaan awal ladang tersebut, dan beliau juga sejak hari pertama tiba ke Sydney sering berulang-ulang kali menyebut yang beliau tidak sabar untuk ke Cafe Nur Muhammad dan ladang berkat Dato' Ibu.
Semua yang berlaku adalah dengan keberkatan Rasulullah dan kekasih-kekasihnya. Semoga segala usaha khidmat dari Ikhwan Travel Sydney ini akan dapat menjadikan kami sebagai manusia yang sangat berkhidmat bagi memberi manfaat sebaiknya kepada sesama manusia dalam mempromosikan Allah dan Rasul di bumi Australia, khususnya di Sydney. Pada 27 Mei 2019, bersamaan 22 Ramadan 1440 Hijrah, yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad, ahli lembaga penasihat GISB Holdings, merangkap pengarah zon Singapura, telah membuat lawatan rasmi ke GISB Holdings Singapura. Rombongan terus dibawa ke Mihrimah Restoran untuk berbuka puasa bersama semua staf GISB Holdings Singapura. Dalam masa yang sama, Timbalan Pengarah Zon Johor 1 iaitu yang berbahagia Tuan Mukhtar Tajuddin juga turut hadir untuk berbuka bersama. Beberapa orang staf telah direzekikan untuk solat tarawih bersama yang berbahagia Tuan Nik Hazani di hotel penginapan. Sambil menjamu selera, yang berbahagia Tuan Nik juga telah menyampaikan berbagai panduan dan mengajak semua untuk merasakan bersama bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat Singapura yang sangat rosak. Dalam kesempatan itu juga, yang berbahagia Tuan Nik turut berkongsikan kepada para staf di Singapura, khususnya para remaja, pelbagai ilmu dan panduan, khususnya dalam menghalusi rasa terhadap Allah, Rasul dan pemimpin. Suasana yang penuh harmoni itu dirasakan seperti kasih seorang ayah kepada anaknya dalam memastikan keselamatan anaknya di dunia dan akhirat. Pada keesokan harinya, yang berbahagia Tuan Nik Hazani dan rombongan meneruskan perjalanan ke Johor. Moga segala teguran dan panduan yang diberikan dapat diamalkan di dalam kehidupan hingga lahirlah pribadi yang mampu menjadi magnet menarik hati manusia kembali kepada Allah dan Rasul sehingga Islam terus dijulang di bumi Singapura. Pada tanggal 15 hari bulan Jun 2019, GISB Holdings Haramain telah menerima kunjungan balas Syekh Zakir dari Okinawa, Jepun ke Villa GISB Holdings Mekah. Dalam rangka misi menyelusuri kesan sejarah Islam di bumi matahari terbit, wakil pihak GISB Holdings melalui Timbalan Pengarah Zon Eksekutif yang berbahagia Tuan Muhammad Syukri Muhammad Nur dan Ketua Remaja Pembela Ummah yang berbahagia Tuan Rizal Rosli telah pergi ke bumi Jepun pada Disember lepas. Setelah mengikuti beberapa petunjuk atas panduan dan keberkatan para pimpinan GISB Holdings, wakil GISB Holdings bertemu Syekh Zakir ketika berkunjung ke Okinawa, Jepun bagi mewakili pengerusi lembaga penasihat GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali. Ianya bertujuan untuk mengeratkan lagi silaturahim dan mengambil maklumat pengamalan agama Islam di negara matahari terbit tersebut. Beliau telah dijemput di Masjid Bin Laden yang berdekatan dengan hotel penginapannya dan terus dibawa ke Villa GISB Holdings Mekah. Juadah makan tengah hari berupa nasi biryani telah disediakan bagi menyambut kedatangan Syekh Zakir. Beliau yang berasal dari Pakistan sudah 26 tahun menetap di Jepun. Isteri pertamanya berasal dari Pakistan, manakala isteri keduanya pula dari Jepun yang asalnya tiada agama, kemudian telah memeluk agama Islam. Isteri pertamanya menetap di Tokyo dan isteri keduanya menetap di Okinawa bersamanya. Syekh Zakir bekerja sebagai jurujual kereta dan beliau sangat bekerja keras menguruskan NGO Islamic Society di Okinawa. Masjid yang diuruskannya sekarang merupakan satu-satunya masjid yang ada di Okinawa, sedangkan di Okinawa sendiri mempunyai lebih daripada 500 buah gereja. Syekh Zakir turut menyatakan bahawa Okinawa pada asalnya adalah sebuah kerajaan sendiri yang kemudiannya ditakluk oleh Jepun pada Perang Dunia Pertama. Amerika Syarikat telah membina pangkalan tentera di situ. Penduduknya sekitar 1.3 juta orang sahaja. Antara tarikan utama para pelancong ke situ ialah kerana Okinawa mempunyai pantai yang cantik dan bersih. Syekh Zakir berkata, pihak Kristian sangat bekerja keras menghantar mubalik untuk mengkristiankan penduduk di Okinawa yang rata-ratanya mengamalkan agama nenek moyang. Setiap 3 atau sebulan sekali mereka akan datang dari rumah ke rumah untuk menyebarkan ajaran Kristian. Syekh Zakir telah berdakwah di Okinawa atas arahan daripada syekhnya, Syekh Nikmatullah Ibrahim Khalil, seorang syekh tarikat Naqsyabandiyah Qadiriyah yang menetap di Istanbul, Turki. Setiap 3 bulan sekali akan bertukar imam-imam di masjid tersebut. Setiap imam yang datang, Syekh Zakir akan menyiapkan tiket, tempat tinggal, makan minum dan diberi allowance sebanyak $2,700. Beliau sangat berharap agar GISB Holdings boleh menghantar wakil di sana kerana rata-rata jemaah yang bersolat di masjidnya adalah dari kalangan jemaah Malaysia dan Indonesia kerana masjidnya berhampiran dengan Universiti Ryukyu yang merupakan universiti terkemuka untuk pelajar perubatan di Jepun. Staf GISB Holdings Ustaz Aizat juga menceritakan kepadanya bahawa GISB Holdings berdakwah di merata negara dengan membuka restoran sebagai wadahnya, di mana restoran menjadi tempat pertemuan manusia.
Syekh Zakir sangat tertarik dengan kaedah itu dan bercadang untuk membuka restoran juga di belakang masjid sebagai langkah-langkah dakwahnya. Beliau kemudiannya diperkenalkan kepada barisan ahli lembaga penasihat GISB Holdings. Apabila giliran gambar pengarah zon Haramain, beliau mengatakan pernah melihat gambar yang berbahagia Tuan Nasir di surat khabar ketika perasmian restoran Nur Muhammad yang baru di Turki. Beliau juga diberitahu bahawa GISB Holdings sudah berada di 15 buah negara dan insya-Allah atas keberkatan akan dibuka cawangan barunya di Jepun. Semoga atas segala keberkatan, syarikat GISB Holdings dapat bertapak dan melebarkan sayapnya ke negara Jepun untuk Islam terus diagungkan di seluruh pelosok dunia. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Ali Zainal Abidin dalam Buletin Ikhwan Indonesia untuk mengeratkan lagi silaturahim dengan para staf, para pekerja dan kenalan-kenalan GISB yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah melaksanakan Majlis Open House pada bulan Syawal 1440 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya. Walau dalam keadaan sedih ditinggal Ramadan, namun yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sangat-sangat memberikan contoh kepada kami untuk menyambut akhir Ramadan dan Raya dengan mengagihkan nikmat pada yang memerlukan. 4 hari sebelum Raya, yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah membagikan baju Raya, biskut dan uang Raya bagi 468 orang staf, pelajar dan peserta kursus yang sedang berada di zon Jawa 1. Selain itu, yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah juga mengagihkan keperluan raya dan uang raya kepada 253 orang pekerja luar di premis-premis GISB Holdings di Sentul dan juga orang-orang yang memerlukan yang tinggal di sekitar premis-premis GISB Sentul seperti pekerja kilang songkok, pegawai security dan lain-lain. Di awal bulan Syawal pula, yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah mengagihkan nikmat dengan mengadakan majlis open house di Villa GISB Sentul. Open house ini dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut. Di hari pertama Syawal, open house dilaksanakan dari pagi hingga ke malam, di mana dihadiri oleh staf di zon Jawa 1, para pelajar, peserta kursus dan kenalan GISB yang jumlahnya mencapai sekitar 500 orang. Manakala dari 2 Syawal, kerana yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah memulakan puasa Syawal, maka open house dilaksanakan pada sebelah malam setelah berbuka puasa. Selama 6 hari tersebut, staf GISB dari berbagai tempat di Pulau Jawa bergilir datang untuk berjumpa dengan yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Para staf dan pekerja GISB dari masyarakat sekitar juga turut diundang, seperti para dokter, bidan, pekerja konveksi membawa keluarga masing-masing. Mereka semua sangat bersyukur dan merasakan seperti satu keluarga. Yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah juga mengundang pekerja-pekerja seperti para petani di Wadi Barakah serta pemecah batu dan pemotong rumput di Wadi Harapan. Mereka rasakan berjumpa dengan yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah adalah satu penghormatan dan kasih sayang dari yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Begitu juga para kenalan GISB yang turut hadir, termasuklah jiran yang bukan beragama Islam. Selain itu, salah satu cara untuk menjadikan Syawal ini lain dari biasanya, yaitu dengan mengajak keluarga-keluarga dari para staf dan pemimpin untuk berziarah ke tempat GISB. Di antaranya adalah keluarga yang berbahagia mulia Puan Ibu Gina Puspita Nasiran, di mana adik-beradik beliau semuanya telah datang. Di hari raya pertama setelah kepergian ayah mereka, mereka memilih untuk berkumpul dan bersilaturahmi di Sentul bersama yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan yang berbahagia mulia Puan Ibu Gina di Sentul. Bahkan abang dan kakak-kakak Puan Ibu Gina menyerahkan seluruhnya susunan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kunjungan mereka. Pada awal majlis di pagi hari telah ditayangkan pada mereka profil GISB dan disampaikan tentang perkembangan terkini GISB. Kemudian mereka juga dijamu dengan berbagai hidangan. Rombongan juga berpeluang melawat premis-premis GISB di sini. Setelah sembahyang zuhur di rumah tamu zon, program diakhiri dengan jamuan makan siang di GH Corner Sentul. Alhamdulillah, mereka berkata betapa pesatnya perkembangan GISB kini. Selain itu, mereka juga sangat terkesan dengan kunjungan tersebut dan sangat-sangat berterima kasih pada yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, para isteri yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, juga kawan-kawan GISB yang mereka rasakan telah melayani dengan sangat-sangat baik. Semoga selepas Ramadan, di Syawal ini semakin serius kita memperjuangkan Islam, karena itulah hidup mati kita. Sempena bulan Ramadan 1440 Hijriah,
kumpulan kebudayaan tim Akademi Generasi Harapan telah mendapat jemputan persembahan, di antaranya jemputan dari Persatuan Pegawai PT Angkasa Pura dalam acara buka puasa bersama para karyawan dan juga acara santunan kepada yatim dan duafa. Jemputan dari panitia acara Bazar Nostalgia di Mall Pekanbaru untuk persembahan dan talk show mengongsikan tentang syarikat GISB Holdings. Jemputan dari PT Angkasa Pura untuk menghibur calon penumpang pesawat yang akan bepergian mudik ke kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Respon dari panitia dan juga pegawai bandara sangat positif kerana nasyid yang dibawakan bertemakan Ramadan serta nasihat yang selain menghibur juga sangat menyejukkan hati. Seiring dengan hasrat yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk mewibawakan lagi projek-projek Islam yang ada di Bandar Wadi Ukhuwah Pekanbaru, maka telah dimulakan pengerjaan upgrade beberapa premis yang dilaksanakan oleh tim remaja pembela ummah di sini. Di antaranya upgrade kandang ternak puyuh, ayam, itik, angsa dan burung merpati dimulakan dengan menimbun tanah untuk meratakan dan meninggikan kawasan yang sedia ada. Pembangunan rest area di stable kuda untuk memberikan kenyamanan pada para pengunjung yang datang. Maka telah mula dibangunkan rest area yang dapat menampung pengunjung lebih banyak untuk tempat duduk dan berteduh yang lebih nyaman. Upgrade asrama putra ibtidai yang meliputi pembuatan kamar mandi yang baru, pengecatan asrama, serta penambahan keperluan tempat tidur asrama dan lain-lain. Semoga Islam akan terus berwibawa dengan keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya. Alhamdulillah, dengan sebesar-besar keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya, Bakery Islam di Bandung yang dibangunkan oleh yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengarah zon bagi zon Jawa 2 terus meriah dengan meningkatkan lagi perkhidmatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memproduksi kukis raya Ikhwan bagi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah ini. Produksi kukis raya tahun ini ditargetkan mencapai 1.200 toples yang telah diedarkan di sekitar Pulau Jawa. Setelah itu produksi masih terus ditambahkan juga hingga melebihi target yaitu mencapai 1.400 toples. Ini dilaksanakan bagi memenuhi pesanan masyarakat yang terus meningkat bagi menyambut Hari Raya Idul Fitri. Seperti Universitas Katolik Parahyangan yang memesan 88 buah parsel raya atau hamper dengan total kukis 120 toples untuk dibagikan kepada stafnya yang beragama Islam di Idul Fitri. Berkhidmat kepada sesama manusia dengan menyediakan produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat merupakan hasrat yang berbahagia mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengarah zon kami di zon Jawa 2 bagi merebut gelaran sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami dalam Buletin Ikhwan Turki Eropa. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Junullah Atamimi dan rakan setugas saya Muhammad Abid bin Nasiruddin dari Bilik Berita Turki Eropa. Hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk mewujudkan pusat latihan remaja Islam serta sebuah model persekitaran kehidupan Islam telah mendorong GISB Holdings untuk meningkatkan pelaburannya di Bosnia melalui anak syarikatnya yang berdaftar di sana iaitu GISB Balkan DOO. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasih Allah dan berkat tagihan barisan ahli lembaga penasihat GISB Holdings untuk mewibawakan Islam melalui pelbagai bidang kehidupan. Atas izin Allah SWT, GISB Holdings terus dipecutkan. Hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk mewujudkan pusat latihan remaja Islam serta sebuah model persekitaran kehidupan Islam telah mendorong GISB Holdings untuk meningkatkan pelaburannya di Bosnia melalui anak syarikatnya yang berdaftar di sana iaitu GISB Balkan DOO. Sebagai permulaan, beberapa bidang tanah yang berdekatan dengan kawasan keseluruhannya 18.5 ekar telah dibeli dengan nilai lebih setengah juta ringgit Malaysia. Pemiliknya Encik Mesut sangat mengharapkan GISB Holdings membelinya walaupun sudah terlebih dahulu mendapat permintaan dari ramai pelabur dari negara-negara Arab dengan tawaran harga yang lebih tinggi.
Ini kerana selain pengenalannya terhadap JSB Holdings, keyakinannya terhadap peribadi yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali yang sempat dikenalinya telah mendorongnya untuk menjalinkan hubungan dengan JSB Holdings. Setelah berkesempatan meluangkan masa meninjau hartanah tersebut, yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali bersetuju untuk menerima tawaran penjualan hartanah tersebut. Pada tanggal 3 Jun yang lalu, berlangsung majlis pembayaran deposit tanah di pejabat notar di hadapan pemilik tanah dan JSB Holdings diwakili sendiri oleh yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Alhamdulillah, majlis berlangsung dengan lancar penuh berkat. Semoga Islam semakin diwibawakan seiring cita-cita barisan para pemimpin JSB Holdings. Dan semoga kami sentiasa bersyukur dan bertaubat agar tidak menjadi penghalang kepada kegemilangan Islam yang sedang berlaku. Atas keberkatan Rasulullah SAW serta para kekasihnya, GISB Balkan yang baru bertapak di Bosnia telah mendapat kepercayaan dari Kedutaan Malaysia di Bosnia untuk mewakili mereka ke pameran makanan antarabangsa 2019 di sini. Tawaran yang disampaikan kira-kira seminggu sebelum tarikh program telah diterima dan pengarah zon Turki Eropah berangkap pengurusi lembaga penasihat GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali telah memberi panduan dan sokongan bagi menjayakan program ini. Atas panduan dan persetujuan beliau, menu yang disediakan ialah martabak, roti canai, nasi goreng, cucuk pisang, serta teh tarik dan sirap bandung ais. Program yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Hills Sarajevo Congress and Thermal Spa. Ini adalah acara tahunan dan menyediakan slot promosi penyediaan makanan antarabangsa secara langsung di atas pentas selain dari bus-bus pameran yang disertai oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Pihak penganjur telah mengundang Kedutaan Malaysia dan pihak kedutaan menawarkan kepada GISB Balkan untuk mengisi slot tersebut. Slot selama 1 jam 15 minit itu telah memberi cukup masa untuk demo menebar roti canai dan penyediaan teh tarik. Di samping itu, pengacara program memberi ruang kepada kita untuk memperkenalkan makanan-makanan yang disediakan. Beliau yang merupakan graduan Universiti di Malaysia turut menyampaikan berita gembira pembukaan restoran Malaysia di Sarajevo. Di kesempatan itu kita berkongsi panduan dari mursyid ketika menghadapi makanan, iaitu kita kena mendoakan orang-orang yang telah bekerja menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam makanan kita. Begitu juga disiplin membasuh telur yang telah menarik perhatian pengacara lalu menterjemahkannya dengan panjang lebar kepada para hadirin. Para hadirin juga tidak kekok untuk mencuba makanan yang disediakan, bahkan sebahagiannya berulang-ulang kali datang ke pentas mengambil makanan. Alhamdulillah, atas keberkatan penyelaras program, Puan Elma telah datang ke pentas dan meluahkan rasa puas hatinya dengan persembahan kita. Dengan jelas, beliau menyatakan bahawa inilah persembahan terbaik sepanjang program 2 hari ini dan sangat profesional. Tim kerja yang baik serta kemas dan bersih. Faktor keberkatanlah yang membuatkan beliau merasakan demikian. Beliau seorang vegetarian, banyak berbual dan bertanya tentang restoran yang bakal dibuka. Beliau juga menawarkan diri untuk membantu apa-apa yang kita perlukan di masa akan datang. Untuk laporan seterusnya, kami menjemput wakil JSB Holdings di Uzbekistan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaxshimisiz. Terima kasih kepada Studio Turki Eropah. Saya Mehrima, sedang berucap daripada Tashkent, Uzbekistan. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya, kami seramai 6 orang merupakan tim Uzbekistan yang dihantar oleh Yang Bagai Mulia Tuan Datuk Pangeran Nasruddin Muhammad Ali untuk melaksanakan hasrat beliau untuk GISB bertapak di bumi Khurasan, bermulanya di Uzbekistan. Pergerakan kami bermula daripada 13 Jun seawal 5 pagi. Sebelum bertolak, Yang Berbahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Nasruddin Muhammad Ali sempat memberi kami nasihat, panduan dan juga taklimat ketika berada di bumi Uzbekistan nanti. Dengan izin Allah, semua direzekikan untuk melepasi immigration dan dipermudahkan melepasi custom. Selepas itu, kami bergerak ke apartmen yang telah dibuking. Atas keberkatan, apartmen sangat selesa
dengan segala kemudahan dan direzekikan kami untuk mengikuti mesyuarat ikhwan pada sesi 1 hingga 4. Dengan keberkatan Tuan Datuk Pangeran Nasiruddin Muhammad Ali, tim disambut oleh saudara Sado yang merupakan kenalan JSBH yang pernah membantu di peringkat awal dulu pada tahun 2013. Sekarang beliau terus membantu syarikat JSBH dalam sembarang urusan dan keperluan. Untuk permulaan ini, segala pergerakan menggunakan kereta beliau. Pada 14 Jun, hari Jumaat, selepas sesi MI, kami 4 orang dari tim Uzbek bergerak untuk berurusan bertemu dengan kedutaan Malaysia. Sebelum menuju ke embassy, sempat para RPU mengikuti sembahyang Jumaat di sebuah masjid berdekatan. Suasana di masjid sangat meriah, di mana dipenuhi dengan para remaja. Moga ini menjadi tanda untuk Islam terus berkembang di bumi Uzbek, sama ada di sudut amalan syariatnya dan sudut-sudut aspek yang lain. Selepas itu, kami menuju ke Kedutaan Besar Malaysia dan direzekikan bertemu dengan First Secretariat, Mr. Anurin, seorang warga Sabahan, non-Muslim. Namun beliau sangat menyambut ketibaan wakil JSBH di bumi Uzbekistan, dan Datuk Duta yang baru pula berasal daripada Sarawak dan juga non-Muslim. Sempat kami memperkenalkan apa tujuan untuk syarikat JSBH bertapak di sini, dan beliau sangat menyokong apa yang ingin dilakukan oleh pihak JSBH di Uzbekistan, khususnya dalam pelabuhan, hotel atau restoran, dan ini menjadi sambutan yang sangat baik kerana belum ada restoran Malaysia yang bertapak di Uzbekistan. Moga JSBH menjadi syarikat Melayu Islam di bumi Tashkent. Beliau juga memberi nasihat dan panduan dalam beberapa hal untuk membuka syarikat di sini, sama ada travel atau food business. Dan bertepatan dengan hasrat yang bagi mulia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk buka semula bumi Uzbekistan, kerana pada tahun ini kerajaan Uzbekistan mengalu-alukan pelabur-pelabur asing untuk melabur di negaranya. Dengan ini, kerajaan akan memberi segala kemudahan untuk membuka syarikat di sini. Selepas itu, wakil JSBH sempat kongsikan tayangan profil dan video highlight GRIBF, dan beliau sangat tertarik dan sedia membantu pihak JSBH dalam sembarang urusan. Sebelum beredar dari kedutaan, pihak JSBH sempat menyerahkan surat permohonan rasmi untuk diadakan pertemuan kepimpinan JSBH bersama Datuk Duta, serta berkongsikan program di peringkat awal syarikat JSBH dalam rangka ekspedisi silaturahim, ziarah, dakwah dan tijarah. Namun, Datuk Duta akan pulang ke Malaysia pada 26 Julai. Berakhir pertemuan, sempat kami bergambar. Kemudian, kami menuju ke pejabat Pakcik kepada Sador yang berdekatan dengan Embassy Malaysia. Beliau merupakan kenalan rapat ahli JSBH pada tahun 2013. Mr. Khaid merupakan seorang businessman dalam bidang irrigation dan pertanian. Beliau tidak menyangka bahawa syarikat JSBH sedang berada di peringkat antarabangsa. Antara kata-kata beliau, tepatlah masanya untuk JSBH berada di Uzbekistan di waktu ini, dan beliau melihat peta keberadaan syarikat JSBH di seluruh dunia. Namun didapati negara Uzbekistan belum lagi berada di dalam carta syarikat JSBH. Dengan itu, beliau sangat ingin membantu JSBH dalam sembarang perkara. Bila mendengarkan hasrat yang bagi mulia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk membuka restoran di sini, beliau terus mencadangkan sebuah restoran yang sangat berwibawa untuk disewa. Beliau mendapatkan berita melalui kawannya yang mengenali owner restoran tersebut. Moga dengan keberkatan dipermudahkan segalanya. Restoran Gourmania yang memuatkan 200 orang di dalamnya dan siap segalanya untuk beroperasi. InsyaAllah pertemuan dengan owner akan berlangsung pada 16 hari bulan. Di waktu yang sama, sempat bincangkan ekspedisi yang akan dijalankan oleh Yang Bagi Mulia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, dan beliau mencadangkan untuk ekspedisi tersebut diiringi oleh warga tempatan untuk melancarkan perjalanan ekspedisi tersebut. Pada keesokan harinya, sebahagian dari kami menyambung semula urusan iaitu misi mencari Villa JSBH bagi menyambut persiapan kedatangan Yang Bagi Mulia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan rombongan.
Alhamdulillah atas keberkatan, beberapa villa telah dilawati untuk melihat kesesuaian pada Yang Bahagia Mulia Tuan Asruddin Muhammad Ali serta rombongan. Pada malamnya pula, kami direzekikan bertemu saudara Muhammad, kenalan kepada Syekh Sabur. Alhamdulillah atas keberkatan, panduan Yang Bahagia Mulia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk bertemu dengannya, dan hasil pertemuan saudara Muhammad juga turut ingin membantu JSBH dalam rangka untuk bertapak di bumi Khurasan. Sekian saja berita daripada saya. Kembali kepada studio Turki Eropah. Selamat buling. Terima kasih kepada Puan Mehrimah. Kita beralih ke isu semasa negara Turki. Sidang Liga Arab GCC dan OIC di Mekah pada 25 dan 26 Ramadan. Islam adalah cara hidup yang selamat dan menyelamatkan. Gelombang kebangkitan Islam semakin dirasakan di seluruh dunia. Tumpuan ke atas Asia Barat makin meningkat oleh semua pihak yang berkepentingan. Kebanjiran Angkatan Armada Amerika Syarikat ke Saudi di perairan Teluk Parsi dan saluran paip minyak milik Saudi di Yaman dikatakan didalangi oleh militan Syiah Houthi. Bincangan politik kerana ia adalah kawasan tanah suci khas untuk umrah dan haji. Jelas sekali, Arab Saudi dan UAE yang menjadi penganjur program telah mengikut telunjuk Amerika Syarikat dan Israel. Perkembangan ini amat membimbangkan kerana ia adalah satu perangkap yang akan mengancam keselamatan Haramain. Mereka akan memberi isyarat lampu hijau kepada Amerika Syarikat
itu dicapai menjelang tengah malam hari Ahad lalu dan tiada serangan udara Israel ke wilayah Palestin telah dilaporkan sejak perjanjian itu. Kementerian Pengangkutan Israel mengumumkan gencatan senjata yang diusahakan bersama oleh Qatar dan Mesir sebagai orang tengah akan berlangsung selama 6 bulan dan akan dilanjutkan jika perkembangannya positif. Tetapi kini meletus lagi serangan antara kedua belah pihak yang saling membalas serangan dan pihak Israel amat tertekan dengan perkembangan ini dan berusaha untuk mengelakkan kerana ia amat merugikan mereka. Pergolakan dalaman Israel yang boleh menghalang, lebih-lebih lagi di era kebangkitan Islam ini. Ini adalah peluang dan tawaran kepada umat Islam untuk bersama-sama mengambil saham dan keberkatan kebangkitan ini dengan meningkatkan takwa. Allah hanya menjanjikan pertolongan kepada orang-orang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Allah adalah pembela orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Jasiyah ayat 9. Sekian saja dari kami. Kembali ke studio utama Buletin Ikhwan. Terima kasih kepada rakan setugas dari Bilik Berita Turki Eropah. Pemimpin yang baik itu, keberadaannya satu kebahagiaan, ketiadaannya dirasakan satu kehilangan. Kerana melihat mukanya rasa senang, ketiadaannya dirindui. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum.